Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam podcast bersama Kini Dr. Najwa, Sembang Sehat bersama Dr. Najwa sendiri. So minggu lepas kita dah tahu selok-belok permulaan Kini Dr. Najwa dari 1 branch sampai 11. So hari ni kita nak mendalami sikit Dr. Najwa tu sendiri. So kita terus start episod kita yang ketiga hari ini. Doktor, ramai orang cakap doktor ni awet muda, sihat lah, handle stress. So kita start dulu dengan soalan pertama, macam mana doktor handle stres tu, ataupun doktor buat apa sesuatu sebelum doktor masuk ataupun jumpa patient tu lah. Pada saya semua orang ada level-level stres masing-masing. Tak ada orang yang kata tak ditimpa masalah kan. Betul. Tapi macam mana saya taklah kata saya boleh dijadikan contoh. Mungkin ada certain amalan kita tu kita boleh amalkan untuk kebaikan orang lain juga. Yang penting before kita start hari, kena distress yourself lah. Okay? Apa yang saya buat, sebelum saya masuk kerja, saya kena pastikan anak-anak settle dulu. Anak-anak mesti settle sekolahnya, ada exam ke kan. Okay, lepas tu baru kita boleh mulakan kerja kita yang rutin harian di klinik lah. Satu yang saya tak pernah tinggal, kita punya conventional method lah. Okay? Jangan tinggal minum air lah. Minum air putih lah. Pagi-pagi tu minum air putih yang penting. Tapi total air putih yang perlu kita minum untuk seharian tu, make sure at least 3 liters lah. Paling kurang 3 liter. Ingat guys, 3 liter doktor minum. Korang minum berapa liter? Sebab kadang-kadang kita rasa kita minum banyak. Sebab kita minum by cawan, by gelas kan. Tapi kita tak sukat pun sebenarnya. Yang bagusnya sekarang macam-macam jenis botol yang ada. Betul lah, tumbler pun macam-macam jenis kan? So kita boleh agak lah. Kalau macam air mineral tu 1.5 liter satu botol tu, make sure 2 botol tu complete untuk satu hari. Kemudian saya untuk kulit, penjagaan kulit, kadang-kadang kita lupa sebenarnya kulit adalah organ yang terbesar kan dalam badan kita. So penjagaan kulit tu penting, kena ada rutin skincare lah. Saya mengaku dulu pun saya tak ada spesifik penjagaan kulit yang betul-betul kita pakai cleanser je kan. So bila dah bertambah usia, so kena start penjagaan kulit tu dari awal sebenarnya. Kalau ikutkan saya pun start jaga kulit ni dah 30 plus aku, dah umur 36, 37 macam tu baru saya ada rutin skincare yang perlu yang proper lah. Kena ada pembersih muka, cleanser. Yang kedua kita pakai toner. And then yang ketiga you carilah moisturizer. Yang kedua yang pertama kena ada cleanser. Yang kedua kita pakai toner. Yang ketiga kita pakai serum. Yang keempat kena pakai moisturizer. And then last kali sebelum keluar ataupun duduk rumah pun kena ada UV protection. Kadang-kadang kita ingat cuaca panas je kan, kita pakai UV cream kan. Sebenarnya dekat lampu, bawah cahaya lampu pun perlu ada UV protection juga. Kalau kerja dalam aircon tu doktor macam mana lah? Sama juga, dia akan mengeringkan kulit kita. That's why kita perlu minuman yang cukup untuk body kita. Okay? And then yang keempat, kalau perlu suplemen, vitamins, you ambil lah vitamins. Macam saya maintain ambil vitamin C. Vitamin C. Ada contoh-contoh vitamin C yang mungkin kita punya audiens nak tahu yang sesuai untuk dia implement gitu? Saya tak ada spesifik. Sebab kalau macam skincare pun it depends on your skin type kan. Macam mana kita punya kulit nak terima okey ke tidak dengan skincare this brand and this brand kan. Sama juga vitamin C, yang penting cukup dosage vitamin C 1000 mg sehari. Okay. Kan kerja sebagai doktor, and then doktor pun adalah seorang ibu kan. Betul. Of course lah nak
orang kata nak uruskan masa tu mungkin kadang-kadang okey, kadang tak okey kan. So, macam mana doktor nak maintainkan doktor punya kesihatan tu dan kekal energetik lah bila nak end the patient, end the anak kan, and the husband lagi. Okey, sebenarnya dalam kehidupan kita seharian ni ada 24 jam je. Kita nak pecah-pecahkan tu satu perkara yang impossible lah. Tapi orang kata impossible, tapi tak semestinya you tak boleh achieve lah. Okay? Kita buat setakat optimum kita. Kita tak boleh nak tiru orang tu macam ni kan. Kita pun kena macam dia juga. No. Tapi apa-apa pun cara kita manage our time, nak bagi balance, work life balance tu, it depends pada orang tu sendiri sebenarnya. Macam saya anak 5 and then anak tu pelbagai peringkat sebenarnya. Ada dah peringkat universiti, ada peringkat sekolah menengah, dan yang kecil tu sekolah rendah. Dan ada anak istimewa. Okay, anak syurga saya kena pastikan keperluan dia cukup sebelum kita mulakan kerja lah. Kalau tak, stres di rumah tu tak boleh dibawa ke tempat kerja sebenarnya. Okay? Kalau kita nak atasi stres ni, sebenarnya kita kena letakkan diri kita pada orang yang lagi besar masalahnya. Bila kita fikirkan macam saya ada tanggungjawab yang besar, jadi saya tak boleh culas dalam menjaga kesihatan. Sebab kita fikir anak istimewa ni perlukan perhatian lebih berbanding anak-anak yang lain lah. Jadi sebab tu apa-apa pun ibu ni dia kena ada something yang jadi pemangkin untuk dia bergerak cergas dan stay fit kan, stay healthy kan. Caranya bergantung pada diri masing-masing lah. Saya tak boleh nak comparekan ini cara saya kan. Kalau kita nak comparekan dengan orang lain yang lebih senang, kita akan mundur ke belakang. Kita kena comparekan diri kita dengan orang dia tu lagi susah kan. So kita akan rasa macam you have to go with the flow lah. Okay. Okay, tu sikit tips yang kalau korang tengok, korang pun tak percaya doktor sebenarnya dah almost 50 kan. And then bila orang jumpa doktor, orang akan cakap doktor awet muda. Ingat ada kita orang buat sesi meet English pun ada yang cakap doktor baru doktor ke houseman ke. Itu cerita tips-tips macam doktor kekal cergas. Kita masuk sikit macam mana pula kisah doktor kat tempat kerja sikit je. Doktor ada tak alami macam doktor pesakit datang klinik tapi dia macam malu-malu nak bagi tahu dia sakit apa, ataupun kes yang orang kata pelik-pelik lah. Okey. Kita bila jadi doktor ni kita ada etika sebenarnya, etika di tempat kerja Kalau patient lelaki tu of course lah kena ada chaperone lah. Okey. Sebaliknya kalau kita ni doktor lelaki, kita punya patient tu perempuan, kena ada chaperone, kena ada somebody yang assist kan. Saya dapat kes-kes yang patient malu-malu ni kebanyakannya patient yang masalah kulit, masalah di kelamin tapi kadang-kadang patient ni nak bercerita pun dia tak cerita direct lah. Ada juga kes yang terpencil lah sebenarnya. Patient datang dengan reason sakit perut, tapi sebenarnya bila kita further check, anak ni pregnant luar nikah itu masalah terpencil lah. Cuma kes-kes ni kita tak boleh nak expect kes apa yang datang. Doktor ni dia kena calm and steady lah actually. Dia nak handle pelbagai ragam sebab apa-apa kes pun bila patient datang ke kita, dia maksudnya ada something yang kita untuk kita guide dia lah. Okay. Kadang-kadang patient sendiri ni benda ilmu dari Google, dari alam maya ni tak sama dengan apa yang doktor praktis lah. Okay. Macam untuk budak-budak pula kan, doktor ada ke macam trik ke untuk pujuk supaya yang takut nak kena cucuk ke apa tu kan? Sebenarnya
kalau emak-emak yang datang bawa budak, bawa anak-anak ni, kita kena cuba berada dekat in their shoes lah. Okay, berada sekasut dengan mereka. Sebab kalau kita anggap anak aku pun boleh je kan, tak boleh nak bandingkan. So sebenarnya bila anak susah nak makan umpat ke contoh okay, mak-mak ni ada satu pemikiran yang balik ni boleh ke aku nak bagi kan. So kita guide lah, kita buat seolah-olah you have zero knowledge lah macam mana nak handle kalau budak tengah mengamuk macam ni kan. So something yang kita ayat kita kena ayat yang untuk menenangkan ibu-ibu lah. Okay? Seolah-olah saya handle anak sendiri lah. Macam mana kita handle anak kita, macam itulah juga kita handle patient kan. Kadang-kadang anak-anak kecil ni dia nak manja, bukan kata patient kanak-kanak saja. Kadang-kadang kita yang dewasa ni pun bila kita tengah sakit, you akan jadi manja lah. Kan? Okay. Okay, doktor. Terima kasih untuk sesi kita episod yang ketiga kali ni. So sebelum saya sudah untuk episod kita yang kali ketiga ni, so untuk promosi pada bulan 6 ni, Klinik Tun Najwa ada beberapa promosi. Yang pertama, yang paling awal adalah promosi diraja. Kita buat serendah RM25 saja untuk siapa-siapa nak buat check up pada birthday agung kita nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada check up juga sebelum Raya Haji. Serendah RM55 saja. Dan pada bulan Jun memang khas untuk lelaki-lelaki, mungkin audien yang perempuan boleh ajak husband untuk buat check up, sebab lelaki kan jarang nak buat check up. Pujuk-pujuk sikit. So khas untuk lelaki kita ada beberapa lah check up, untuk cek darah, untuk cek orang kata apa, dia punya prostat ke, yang sesuai. Nanti tim kita orang akan pop upkan orang kata apa, poster-poster berapa dan bila date dia. Itu sahaja untuk episod kali ini. Thank you very much.